Assalamualaikum semua. Jom masak kari kepala ikan dengan menggunakan kacang buncis dan serbuk kari ayam. Mula-mula tumis bawang merah, bawang putih dan halia. Kemudian tumis cili kering kisar. Selepas itu masukkan serbuk kari ayam. Tumis sehingga naik bau dan pecah minyak. Masukkan sedikit air. Masukkan asam jawa. Masukkan air yang secukupnya. Kemudian masukkan kepala ikan. Selepas itu perasakan dengan gula, garam dan sedikit perasa. Kacau, kemudian masukkan santan. Renihkan sehingga ikan masak. Kemudian masukkan daun kari. Akhir sekali masuk kacang buncis, tomato dan cili yang dipotong serong. Siap, sedia dihidang. Selamat mencuba. Jumpa lagi di next video.